Halo geng, apa khabar geng? Hari ni saya ada bisnes di Genting. Okey geng, ini hotel Genting ni. Dulu saya punya bapa pernah buat bisnes dekat sini. Kawan bawa saya ni nama dia Lim Goh Tong. Dibina tahun 1977 lepas dia balik daripada berjudi di Las Vegas. Tempat Lim Goh Tong ni, anda boleh datang sini, anda boleh jumpa lah tempat lama dia rehat. Masa tahun 60, 70-an. Pada masa tu pun dia dah umur 40-50, dekat 60. Bayangkan tahun 70-an ada 200 bilik. Inilah asalnya Hotel Genting geng. Okey geng, tahun 1981 barulah Genting Resort tu buat. Lepas tu Grand Genting Resort World tahun 92. Dah tak percaya anda datanglah sini. Banyak orang daripada Singapura datang, China datang, India datang. Pelancong India kaya geng. Mereka main judi. Tadi saya tengok 1 juta habis. Okey geng, sekarang ni saya di First World. Saya tengah layan kereta saya lah ni. Inilah kereta saya. Bukan. Ini kereta saya dalam mimpi geng. Okey geng, kalau anda datang ke First World pada 2001 tak ada apa geng. Okey, nak cerita pasal Genting ni. Genting ni dia dulu masa dia naik kaya dulu, dia ditolong oleh geng-geng daripada UMNO dan juga bank-bank dekat Melaya ni. Sebab pada masa tu dia je berani buat bisnes macam ni. Genting ni, kalau anda tak percaya, anda datang, penuh saja. Bilik yang ada 5,000, 6,000 tu penuh. Ini orang Singapura ni. Orang Singapura ni suka datang sini sebab kat negara dia tak bebas. Tadi saya sembang dengan ada orang Singapura perempuan isap rokok kat sini. Okey, cerita pasal Genting ni. Bank-bank lah yang tolong Genting ni naik. Maybank, CIMB, RHB. Lepas tu yang backup Genting ni, bisnes-bisnes semua Genting dapat daripada bank dekat Malaysia lah ni, dengan sokongan ahli politik. Untuk yang anda ni yang belacan yang tak tahu apa ni, bisnes utama Genting sebenarnya bukannya besar sangat. Hotel, sawit, hotel. Lepas tu kalau anda datang sini sekarang ni, Genting buatkan anda kereta kabel. Jadi bila anda datang sini, anda boleh bawa girlfriend, main judi semua boleh. Buat apa nak bising-bising. Dekat Genting ni tak ada dia tulis wilayah ini halal ke, tak ada. Sebab pekerjanya 99% orang daripada negeri yang kuat Islam macam PAS, Kelantan, Kedah. Orang Selangor pun ada kerja sini tapi tak banyak. Sebab KL, Selangor dekat. Jadi dekat sini anda boleh jumpa orang Pahang, orang Kelantan, orang Terengganu. Okey, Genting ni dia ada tanah ya. Dia naik bisnes dia kaya raya tahun 81. Lepas Daurit, lepas Mahathir rampas siapa sawit. Lepas tu dia kaya lah. Okey, lain-lain lagi bisnes Genting ni. TMB, hartanah dekat Gotong, KL, Batu Keh, Batang Kali. Penyumbang utama kekayaan Genting secara gelap ialah kasino. Sekarang ni dekat Genting dah banyak mesin kuda semua ada. Jadi yang mana yang suka makan belacan tu bolehlah datang sini ya. Ni tempat pok saya lepak lah ni. Tempat ni sejuk geng. Tadi pun saya dah batuk geng. Saya nak masuk kasino tapi saya tak boleh. Okey geng, kalau anda nak tahu sejarah Genting ni dengan Lim, Tunku dan Tun Razak lah. Lepas tu dia bagi projek banyak dekat Genting ni. Jalan-jalan dekat Pahang ni. Kalau tak, orang Pahang nak datang Genting mana boleh. Orang KL datang Pahang pun tak boleh. Tunku dengan Tun Razak lah yang banyak sokong orang Cina. Okey, bandar-bandar yang Genting buka macam Kulai, Johor Bahru, Batu Pahat, Bentong, JB, Kempas. Dekat Johor banyak lah bisnes Genting. Sebab Genting ni dia tak boleh kacau bisnes dekat KL, Selangor dah ada perjanjian. Jadi dia buka bisnes dekat Singapura, Johor. Anda ada jumpa tak Genting dekat Melaka ni 9? Tak boleh, dia tak boleh masuk sana. Sebab dia dah kaya, dia kaya dekat sini lah.
Cina ni dia disiplin. Dia orang takkan kianat macam orang kita kianat, tepuk atap semua. Okey geng, siapa yang untung bisnes genting ni? Lim, DLC dan pemimpin Melayu tahun 60-an, 70-an. Masa tu Malaysia mana ada apa? Getah, biji timah, kerja yang kotor-kotor. Pada masa tu Lim Gotong ni antara satu dia ni banyak berjasa kepada orang Melayu. Kalau tak ada dia punya bisnes ni, orang Melayu dekat Pahang pada masa tu memang tak ada job. Batu cave tu pun takkan naik, layang pun takkan naik. Okey geng, genting antara pemaju di KL dan Johor. Okey geng, mereka pun Pahang semua genting ada. Ni hotel saya tidur geng. Sebab apa saya tidur sini? Sebab saya naik Skyway dekat Genting lama, baru je buka lepas maintenance. Apa pun, datanglah Genting geng. Jumpa lagi, bye.